Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami nak kongsikan satu cadangan yang sedang menjadi perhatian melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP. Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim menggesa supaya semua dividen KWSP bagi tahun kewangan 2025 dimasukkan sepenuhnya ke dalam akaun 3. Menurut beliau, langkah ini dapat membantu meringankan beban pencarum yang sedang berdepan tekanan kos sara hidup. Lebih-lebih lagi ketika umat Islam sedang menjalani ibadah puasa dan membuat persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba. Beliau berharap kerajaan dapat mempertimbangkan cadangan tersebut apabila kadar dividen KWSP 2025 diumumkan pada hujung minggu ini. Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim turut menegaskan bahawa cadangan itu tidak memberi implikasi kewangan kepada kerajaan kerana ia hanya melibatkan pengagihan dividen simpanan ahli sendiri. Seperti yang kita tahu, ketika ini dividen KWSP lazimnya diagihkan ke akaun 1 dan akaun 2 yang mempunyai sekatan pengeluaran tertentu. Manakala hanya sebahagian kecil dimasukkan ke akaun 3 yang lebih fleksibel. Beliau juga memberi contoh seorang pegawainya yang mempunyai simpanan tinggi tetapi tidak dapat mengeluarkan wang tersebut kerana faktor umur. Menurutnya, jika dividen dimasukkan ke akaun 3, ia boleh memberi sedikit kelegaan kepada pencarum tanpa menjejaskan simpanan asas mereka. Itulah cadangan yang dibangkitkan. Apa pandangan anda? Adakah anda bersetuju semua dividen dimasukkan ke akaun 3 untuk membantu rakyat membuat persiapan Aidilfitri, atau wajar dikekalkan sistem sedia ada demi simpanan jangka panjang? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like dan kongsikan supaya lebih ramai pencarum mendapat maklumat ini. Dividen EPF akan dikeluarkan dalam bulan 3. Beberapa hari lagi, kita minta supaya kerajaan tidak perlu buat apa. Dividen yang akan dibagi bulan 4 ini, bulan 3 ini, supaya dimasukkan semuanya kepada akaun 3. Sekarang dia bagi syarat hanya dimasuk kepada akaun 1 dan sedikit saja kepada akaun 3, akaun 2 dan akaun 3. Kita minta 100% daripada dividen EPF dimasukkan kepada akaun 3.